Assalamualaikum, apa khabar? Hazri Samsuri. So hari ini kita ada yang ini. This is the Chery Tiggo 8. Dan yang ini ialah Chery Tiggo 8 PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Chery panggil PHEV atau PHEV dia ni CSH, Chery Super Hybrid. Dan unit yang ini CKD, pemasangan tempatan di kilang Innokom di Kulim, Kedah. Dilancarkan di Malaysia bulan Oktober tahun lalu. Harga dia RM159,800. Kalau kita nak kirakan saiz dia dan juga jumlah tempat duduk, seteru utama dia ialah of course Mazda CX-8. Dan kalau kita tengok harga yang lebih bawah lagi, kita ada Proton X9. Tetapi bila kita cerita pasal plug-in hybrid, dengan harga ini, dia satu-satunya lah dalam pasaran. Now, model ini sebenarnya ialah facelift daripada model Chery Tiggo 8 generasi pertama. Lampu dia dah ada kening dash kat sini LED ni, grill dah chrome, dan kemudian dalam lampu ni dia ada colour warna hitam sedikit. Bumper pun dah lain dan logo Chery kat tengah tu boleh menyala sebelah malam. Sebelah tepi ni pula kita ada door handle yang flush dengan dinding dia tu, dan kemudian ada chrome line halus dekat pintu kat belah bawah tu. Roda alloy 10 10 spoke dan juga bumper dekat belakang. Kalau yang bukan PHEV dia ada quad tailpipe. This one comes with 2 elongated, bentuk pelik sedikit dia punya exhaust tail. Dan selain daripada itu, semuanya lebih kurang sama. Tetapi belah dalam dia memang berbeza. Belah dalam Tiggo 8 PHEV ini memang berbeza daripada Tiggo 8 yang enjin biasa. Okey, layout dashboard dia memang cukup berbeza, dan kemudian screen ni pun beza. Now, depan saya ni instrument cluster 10.25 inci. The main touch screen is big, 15.6 inci, dan dia menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8155. So it's among the fastest lah. Dan dia ada Android Auto, Apple CarPlay dan sebagainya. So yang ini ni aku rasa tak ada masalah lah. Ruang tengah kat sini ni pula memang tinggi sebab bawah ni letak barang. Kita ada 50 watt wireless charging dekat sini, driving mode button dekat sini. Kemudian ada butang EV ataupun HEV dekat sini. EV maknanya elektrik sahaja, HEV hybrid dia ni pula. Dan kemudian ada satu panel dekat sini untuk control aircon on off auto apa semua tu. So basically dalam dia ni pada pendapat aku okey, tetapi dia macam kereta-kereta yang menggunakan platform ini daripada keluarga Chery, kita duduk tinggi sedikit. Imagine a Range Rover, itulah cara duduk dia. Dia memang duduk tinggi, kita boleh nampak keliling itu, dashboard rasa rendah. Selain daripada itu, permainan material ini pula, kita boleh nampaklah Chery betul-betul cuba nak upkan the game. Dia menggunakan synthetic leather, balutan synthetic leather keliling ini dekat kulit pintu dia apa semua itulah. Now, untuk harga ini, memang dalam dia menggunakan bahan-bahan yang cukup premium. Even audio system dia ni pun datang dengan 10 speaker daripada Sony. Bunyi dia okey lah sedikit. Dan selain daripada Eco Mode yang aku tunjukkan tadi ni, Eco Mode ni dia ada 3 fungsi, Eco, Normal and Sport. The steering pun ada mode dia juga, Comfort dengan Sport. Even brake dia ni pun ada juga mode dia sendiri yang kau boleh pilih. Dan dia ada macam-macam lagi mainan dekat sini. Taklah banyak sangat, tetapi dengan harga dia tu lebih daripada memadai lah. Dan yang paling aku suka ialah kadar senyap kabin ini. Antara punca dia ialah yang ini. Antara punca dia ialah dia menggunakan double glaze window panels. Ni 2 lapis ni. Ya, 2 lapis supaya bunyi daripada luar kurang masuk ke dalam.
Selain daripada tu, aerodinamik kereta ini sendiri memang dia dah uji apa semua ni. Benda-benda macam ni tak boleh nak tipu lah. You can claim whatever that you want on paper, tapi bila bawa, dia kena buktikan. Dan so far, selama aku duk try kereta ni, dia memang senyap lah. Gear knob dia guna stock kat sebelah sini, jadi it frees up a lot of room here. Aircon kita boleh gunakan secara manual, dia punya corong ni, nak alihkan corong ni apa semua ni. Tetapi the control, dia ada sikit je fungsi yang menggunakan butang touch butang yang sentuh-sentuh tu. Yang lain-lain tu kau tetap kena masuk dalam skrin tengah tu lah. So kau tanya kat aku leceh lah. Dan kereta ni dia tak ada start stop button. Kau masuk, dia dah ready nak start. Kau belah kunci, dia akan mati sendiri. So kereta-kereta sekarang ni, terutama dari China ni, aku tengok memang lebih menyusahkan kami untuk buat video. Sebabnya kita kalau boleh tak nak aircon tu bising sangat. Kita dah tutup aircon pun, dia tetap kipas dia berpusing lah, apalah lah, kali kita kena kunci kan dia, baru kereta ni senyap sunyi. Tapi korang takkan ada masalah tu lah. Kita orang je lah kan. Jom kita duduk kat belakang lah. Belah dalam dia ni pula, bahagian tengah memang ruang yang boleh tahan selesa. Kita ada bench seat dekat sini, boleh duduk 3 orang lah. Dan ada corong aircon, ada USB port kat bawah sini dan tempat letak barang sedikit lah. Dan ada ISOFIX. Okay, so ni kira biasalah. Tapi sebabkan dia 3.8, dia boleh duduk 7 orang. So kita ada lagi satu baris seat dekat belakang. Dekat sini ni sebenarnya ada satu masalah Chery Malaysia lupa nak cakap dekat kilang lah. Dia pasang seat yang ini ni, seat tengah ni, khusus untuk left hand drive. Sebabnya di right hand drive country macam kita, penumpang dekat barisan belakang akan masuk ikut situ. Problem dia ialah quick access seat ada kat sebelah sini. Yang ini ni, kau kena turunkan manually dan tolak ke depan. Gila leceh. So seat ni sepatutnya ada dekat sana. Dia dah terbalik. Now, barisan ketiga ni okey lah untuk dewasa bersaiz sederhana. Kita tidak ada corong aircon dekat belakang. I fail to see any USB port. Dan kita boleh baringkan macam biasalah. Dan kemudian safety triangle ni ada dekat sini dilekatkan. Dekat belakang sini kot. Layout dia memang lebih kurang, layout dengan saiz dia ni sebenarnya lebih kurang macam Mazda CX-8 lah yang aku duk pakai. Ini boot belakang dia ni, kalau dengan barisan ketiga naik, memang kita ada ruang yang kecil sedikit lah. Dan kalau kita nak bawa 3-pin charger ni, memang tak ada tempat lah. Sebabnya ialah bawah ni, sini subwoofer, situ aku syak ialah inverter untuk bateri. Dan selain daripada itu, pintu belakang ni, dia bukannya power door, dia manual. Which I like. Now, bunyi dia ni, ada orang komplain kat aku, bunyi dia teruk. Sebabnya bahagian belakang ni penuh dengan panel-panel plastik. Oh, ni besi. Ni plastik lah. Plastik ke zinc aku tak tahulah. Tapi the whole thing, Allah Akbar, shudder. Now, benda macam ni memang bunyi dia tak sedap. Tetapi, daripada segi keselamatan, tidak menjadi masalah. Sebab bahagian dalam dia ni, the whole door, sini masih lagi dibuat daripada bahan keluli. Dan sekiranya kau risau sangat, ada banyak kereta Mat Salleh dengan kereta Jepun, the whole boot door ni dia menggunakan bahan polikarbonat ataupun plastik. Okey je, accident okey je, lepas je piawaian. So tak payahlah nak komplain banyak sangat. Yang aku nak komplain ialah Chery ni dia umpama Toyota untuk China. Okey, dia keluar dalam volume yang banyak. Ini bermakna design dia tak boleh begitu canggih kerana dia memang volume maker. Design dia kena simple dan terus terang cakap, kebanyakan model Chery design dia masih belum begitu mature sekali. Okey, Chery ni nama kita tolak tepi lah, tak boleh nak buat apa. Tapi contohnya macam logo sebesar ni, plug-in hybrid ni mature car company dia tak akan keluarlah logo sebesar ni lah. Rekaan lampu daripada China sekarang ni makin lama makin aku nampak spesen je. Either you like it or not. Kalau kau beli, mesti kau suka. Kalau kau tak beli, kau tengok semua nampak macam sama saja. But benda kecil lah, benda kecil. So sekarang ni kita cerita pasal benda besar. Enjin dia ni pula. Enjin dia ni.
enjin dia ni? Well, basically kereta ni ialah series parallel hybrid yang banyak jenama lain gunakan jugalah. Dia menggunakan enjin 1.5 liter turbocharged Miller Cycle. Ada yang tanya kat aku, apa Miller Cycle ni? Kereta biasa kita menggunakan enjin lejang auto cycle, OTTO, auto cycle. Miller Cycle sama macam enjin auto cycle yang lain. Cuma valve dia tu dia lambat nak tutup. Bila dia lambat nak tutup, pressure, dia punya compression ratio dia lebih rendah. Ini bermakna dia lebih efisien sebenarnya. Problem dengan Miller Cycle ini ialah dia kurang torque pada RPM yang rendah. Itu challenge dia. Betul-betul kurang. Tetapi disebabkan ini ialah hybrid, kita ada electric motor untuk cover benda tu. So, enjin ini saja dia akan menghasilkan 143 PS, 215 Nm of torque. Enjin 1.5 liter turbo ni, so rendah lah tu. So, electric motor dia pula yang mendapat tenaga daripada bateri 18.3 kWh LFP menghasilkan 204 PS, 310 Nm of torque. Bila kita combinekan kedua-dua itu, maksimum power output yang kita dapat daripada train kuasa ini ialah setinggi 270 PS, 365 Nm of torque menerusi stepless hybrid transmission dia. Yep, transmisi dia ni pun Chery buat khusus. Bukan Chery buat lah, dia punya kontraktor lah. Sebenarnya, banyak juga bahan-bahan dalam ni datang daripada vendor-vendor global. Contohnya Continental, Bosch dan sebagainya. Now, semua kereta ada enjin. Banyak kereta hybrid guna Miller Cycle pun. Dan banyak juga yang pakai plug-in hybrid. Tetapi untuk Chery, dia perhalusi lagi enjin train kuasa ini. The engine, for example, thermal efficiency dia naik kepada 44.5%. Bermakna cukup efisien. Enjin yang boleh dikatakan sama level dengan enjin-enjin daripada syarikat kereta legacy. Transmisi dia pula, mechanical efficiency went up to 98%. Ni claim figure dia lah. Wow, tinggi betul tu. Kereta plug-in hybrid ini sebenarnya mainan orang kaya selama ini. Okay? Sebabnya brand Jepun dan Korea dia tak bawa masuk. Kalau ada pun Prius, itu pun bukan dekat Malaysia. So, yang ada plug-in hybrid ni kita boleh tengok ialah kereta-kereta tier 1 daripada Germany, for example. Dan banyaknya harga tak tercapai akal lah. Ataupun tak mampu, bukan tak tercapai akal. Dan kat situ pun saya question juga. Sebab kalau kereta dah harga 300,000, engkau pakai hybrid nak jimatkan minyak, whatever penjimatan yang kau dapat daripada sistem hybrid itu, engkau akan buang bila engkau jual balik kereta tu. Sebab depreciation rate ataupun resale value kereta-kereta mewah merudum teruk. I don't see any financial gain beli plug-in hybrid kereta-kereta Mat Saleh selain daripada memudahkan sebab kita jarang nak pergi isi minyak. Now, kereta yang ini ni pula, plug-in hybrid harga 160,000. Tangki 60 liter. Berapa jauh engkau boleh dapat daripada 60 liter of petrol? Menurut Chery, 1,200 kilometer. Dan sekiranya kau tak nak langsung pakai minyak tu, kau nak perang minyak tu biar dia jadi tuak ke apa, kau boleh guna EV mode sahaja. Sebab EV mode dia ni, dia punya jarak gerak mengikut kiraan WLTP 90 km. So, sekiranya office engkau dalam 40 kilo, pergi balik, kau tak payah guna minyak pun boleh. Now, sebabkan dia plug-in hybrid, bermakna kita boleh charge lah. Now, charger dia, onboard charger dia, untuk AC 66 kW, 30 ke 80% boleh dilakukan dalam masa 3 jam. Ya, betul. Dan kemudian untuk DC dia pula, sebab dia ada DC, bhai. Dia ada DC ni. Untuk DC dia, onboard charger DC dia 40 kW, 30 ke 80% in 19 minit. Tetapi sekiranya kat rumah kita tak ada charger lah, tak ada wall charger, kita ada 3-pin socket macam dia bagi 3-pin charger tu, 10% ke 100% dalam 8.5 jam. Might as well kau invest beli wall charger lah kan. So, yang ini ni nampak tough sikit. Yang expert aku dah putus dah benda ni. Yang atas ni dah hilang dah pun. Now,
kereta plug-in hybrid ni, daripada dulu lagi orang tahu, engineers pun dah cakap, it is the most complicated vehicle there is on earth. Sebabnya kita ada dua train kuasa. Satu bateri dan satu lagi enjin. Kita ada hybrid biasa yang non-plug-in, yang itu bateri dia kecil. So sekiranya lah na'udzubillah min zalik kena tukar bateri ke inverter ke, kos dia rendah sebab bateri dia kecil. Yang ini plug-in hybrid datang dengan bateri besar. Dengan bateri itu sahaja kau boleh jalan menggunakan tenaga elektrik 90 km. Ini bermakna sistem EV dia ialah sistem EV yang matang, yang besar. Kemudian dengan enjin Miller Cycle turbo charge itu pula. So, it is very complicated. Kalau orang kata kereta ICE, kereta enjin senang terbakar. Yang ni pula kata EV ni sedang terbakar. Yang ini ada dua-dua dalam tu. EV pun dia ada, petrol enjin pun dia ada. Apa ya? Lagi senang nak terbakar ke? So Cherry dia tahu. Dia tahu masalah ini sebenarnya. Jepun masih lagi macam kurang percaya dan yakin dengan teknologi plug-in hybrid. Tetapi Cherry ni, dia yakin, dan untuk meyakinkan engkau, apa yang dia buat? Ialah waranti. Nah, waranti yang diberikan oleh Cherry ni ialah selama 7 tahun ataupun 150,000 km untuk keseluruhan kenderaan. Nah, untuk sistem elektrik dia, we are talking about the battery, the motor drive unit, the inverter dan segala yang berkaitan dengan train kuasa elektrik itu, waranti dia ialah waranti yang berlainan. 8 tahun ataupun 160,000 kilometer. Tak cukup dengan itu, sekiranya bateri engkau dalam tempoh waranti turun prestasi dia bawah 70%, Cherry Malaysia kata dia akan tukar one to one. The first in the industry. So they claim. So itulah dia. Dan kemudian selain daripada itu, kita ada 5 tahun labor free service. Labor saja, upah dia saja. Apa pun dengan harga 160,000, ini ialah satu tawaran yang saya rasa akan ramai yang sanggup nak ambil risiko itu. Sebab at the end of the day, penjimatan bahan api itu sekiranya kau drive banyak, kau drive dalam tempoh yang jauh, yang lama, you really need fuel economy, plug-in hybrid susah nak challenge lah. Cuma 160,000 kilometer tu, 8 tahun tu panjang tau. Tapi 160,000 kilometer, aku yakin tak cukup. Selain daripada itu, kita ada syarikat-syarikat kereta baru yang memang menawarkan waranti-waranti yang very sexy. 1 juta kilometer lah, 10 tahun lah, 8 tahun lah, apa-apalah. Problem dekat sini ialah, betul, mereka akan gantikan komponen itu di bawah waranti secara percuma. Yang problem sekarang ni, daripada dulu sampai sekarang, kita ada pemilik-pemilik kenderaan yang memang buat waranti claim, tetapi sebabkan spare part tu tak ada, mereka tunggu bukannya sehari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, sampai setahun pun ada. Dan ini bukan sahaja untuk jenama baru, jenama-jenama legacy pun ada. Ya, memang ada. Kawan aku tunggu 1 tahun untuk enjin baru dia, tukar bawah waranti. Dalam tempoh 1 tahun itu, kawan aku terpaksa sewa kereta dan kawan aku terpaksa bayar bulan-bulan pada bank. Sebab kalau tidak, kereta kena tarik. Walaupun kereta tu tak boleh nak bergerak langsung sebab tak ada enjin. Bab ini, kerajaan kena turun padang. KPDHCP, Tribunal Pengguna atau apa saja agensi, anda kena turun dan lindungi hak kami. Waranti claim tak boleh terlampau lama. 3 bulan maksimum cukup. Selepas itu, syarikat kereta dah kena bayar ganti rugi. Ya, baru adil. Now, kereta ni, leceh dia ialah, let's say for example, kau kat rumah nak adjust parking kereta kan. Nak gerakkan kereta ni, kau kena pakai seat belt. Sebab kalau tidak, dia punya handbrake tak akan disengage. Pakai seat belt, baru handbrake disengage. Safety features, tapi pada aku menyusahkan, dia sepatutnya ada fungsi butang parking manual. Okay? China sampai sekarang masih lagi kena ingat bahawa tak semua orang yang bawa kereta ni bodoh, bebal macam orang kat negara engkau lah. Orang tu baru dapat kereta, memang banyak lah yang biol-biol. Kita orang ni dah lama dapat bawa kereta. InsyaAllah kita tahulah macam mana nak handle kereta. Tak ada lah bongok sangat kan. Nah, kereta ni aku pakai untuk selama beberapa hari lah. Okay. Dalam 4 hari lebih jugalah. And I've been driving this car a lot. Dan family aku ni pun memang boleh relate kepada kereta ni simply because kita orang memang ada satu kereta yang lebih kurang macam ni juga kat rumah, which is the Mazda CX-8.
Now, Mazda CX-8 kita orang ialah jenis diesel sebab aku nak perjalanan jauh. Paling jauh lah dengan satu tangki minyak. Unfortunately, harga diesel dah terlampau mahal sekarang ni, RM3 lebih. So, terasa lah juga bila jalan jauh. Apa lagi nak pakai tiap-tiap hari. So, kereta tu banyak parking kat rumah, guna bila nak jalan jauh. Kereta macam ni, kita boleh bawa tiap-tiap hari. Okay? CX-8 tu sebenarnya aku beli sebab aku dah tak nak gunakan MPV. So, that's why we use an SUV 6 tempat duduk. So, masih lagi besar, tetapi kecil sedikit daripada MPV, bolehlah aku bawa setiap hari. Aku memang tak sanggup nak bawa sebuku roti besar daripada Jepun macam Velfire tu, bawa tiap-tiap hari. Aduh, membazir ruang betul. So, the SUV was a better option until harga diesel naik. Dah tak berbaloi dah. So, dia parking jugalah kat rumah. Tapi kereta macam ni, plug-in hybrid macam ni, yang menjimatkan bahan api ni, yang ini aku sukalah. Sebabnya ialah minyak tetap jimat. Itu yang aku suka. Cuma sekarang ni, aku tengah balik, kenapa aircon dia ni panas? Sekejap kita onkan balik. Oh, rapid cooling. Canggih sangat dah kereta ni. Sampai macam-macam benda aku tak tahu. Kuatlah sangat bunyi kipas dia, kita slowkan sikit. Okay, now. Chery Tiggo 8 ni, dia bukannya datang daripada jenama yang ada legends. Macam Toyota ada legend dia, BMW, Mercedes, Mazda, Nissan, semua ada legend-legend dia. Tidak. Chery ni adalah sebuah syarikat di mana dia masih lagi baru walaupun dah lama. Fokus dia lebih kepada kereta-kereta sebagai alat. It's a tool. Okay? I find it very impossible to be passionate about this car. Untuk orang yang baru belajar pasal kereta, dia mungkin boleh lah. Untuk orang macam aku ni, I have no idea how to be passionate about this car. Because this car, in terms of design, memang copy banyak. Dan design dia, tak tahulah, aku pun tak tahu. Aku tak tahu hala tuju design kereta ni sebenarnya. Tapi kat luar tu nampak okey lah. Okay? Nampak macam ini sikit, nampak macam itu sikit. Untuk orang yang suka kereta, dia nak bentuk tu memang datang daripada jenama tu. Contohnya macam BMW, grill tu. Itu memang BMW. Macam Chery ni dia masih mencari-cari lagi lah. Tak tahu berapa puluh tahun dia dah mencari lah. Tapi inilah. Sebab tu kau akan nampak kereta dia nampak lebih kurang sama ataupun nampak macam a bit off sana sini sikit. Okay? Tetapi kita tolak tu ke tepi. We put those aside as a tool. This is brilliant juga aku cakap kau. Dia senyap, dia selesa. Okay? Sebab suspension dia lembut. Kereta ni berat ada enjin, ada bateri. So dia memang berat. So dia pilih nak main suspension yang lebih fokus kepada comfort. So that's what we get. Nampak aku langgar lubang apa semua ni. Okey je. Rasa lembut je. Okay? Tetapi bila corner, dekat situ engkau tak boleh lah nak layan macam kereta sport. Masuk corner terus baling ke tepi. Memang dia akan bergoyang lah. So apa yang kau patut buat ialah slow in, fast out. Maknanya break awal sedikit. Kemudian kalau kau pandai trail braking sedikit. Dan dia boleh je layan corner. Macam apa yang aku buat. Aku pun semalam try juga kat Kuala Kelawang. Okey je lah. Tak adalah teruk, tak adalah power. Tapi okey. Medium. Boleh. Aku boleh handle. In fact, aku boleh hidup dengan kereta ni. Sampai aku terfikir dah. Aku jual je kereta aku tu. Aku pakai je kereta ni sebab this one no brainer lah. Boleh pakai tiap-tiap hari. Minyak, jimat apa semua. And if anything is wrong, I have the warranty. Tetapi macam apa yang aku cakap awal tadi tu, 160,000 kilometer ni sebenarnya untuk orang Malaysia mungkin tak cukup lah kot. Sebab kalau kau jenis ada 2 kereta ataupun 1 kereta dengan aktiviti balik kampung kau apa semua, sekejap je lah habis. Sekejap je kau akan dapat lebih daripada 150,000. Well, yang itu tu at least dia ada bagi. Okay, at least dia ada bagilah. Now, in terms of comfort, dah settle. Stability, high speed, aku try lah high speed sedikit. Okay lah, steering memang tak ada rasa lah. Tapi tak adalah tarap berbahaya sampai kan rasa nak terbabas ke apa semua. Tidak. Bila dalam mode hybrid, kita tak rasa pun dia bertukar enjin ke bateri ke apa ke, tak ada. Bawa biasa saja. Dan kadang-kadang dia start, contohnya dia akan gunakan EV mode saja, elektrik saja. Senyap je. Bila enjin tu masuk pun aku tak sedar. It is very refined. The powertrain of this thing is very refined. So that one, hats off to Chery lah. Memang dia betul-betul bersungguh untuk memastikan powertrain ni memang refine lah. Tak kasar, tak apa. Memang that one aku respect lah.
bila kita guna EV mode dia pula, ialah kereta ni berat. Okey, 90 km tu aku rasa kalau dalam keadaan ideal engkau akan dapat 90 km daripada satu charge penuh. But still adalah. So contohnya lah, macam kalau engkau nak travel, macam apa yang aku selalu buat, aku nak pergi daripada sini, contohnya aku nak pergi ke Kanga, aku akan gunakan hybrid lah, maknanya isi minyak apa semua ni. Dan kemudian bila sampai dekat sana, aku akan gunakan tenaga bateri saja. Sayangnya dekat sini aku tak nampak cara untuk aku lock bateri tu. Bermakna, contohlah aku nak try dekat sini ni, boleh tak aku cari power saving? Tak boleh. Kita tak boleh lock tenaga bateri itu. Maknanya bila aku dekat rumah, aku dah charge 100%, dan aku tak nak langsung gunakan bateri tu, aku lockkan power bateri tu. Maknanya kereta itu hanya menggunakan tenaga enjin sahaja. Sampai dekat bandar yang aku nak tu, baru aku akan gunakan EV. So kereta ni tak boleh lockkan bateri tu. Dia tak macam Volvo. But then maybe lepas ni boleh lah kot. Adalah progress dia kan. Dan seperti plug-in hybrid yang lain, tenaga dia datang daripada elektrik motor. So memang kita akan dapat instantaneous torque yang pick up yang laju ke depan. Bab ini hybrid biasa tak boleh. Hybrid biasa macam apa yang Honda pakai, Toyota pakai dekat sini apa semua tu, yang tu payah sikit nak dapat lah. Okay? Cuma sekiranya kau tak adalah berjalan jauh sangat, kau tak adalah betul-betul nak perkhidmatan bahan api yang sangat, hybrid biasa yang ada pada Toyota dengan Honda tu dah boleh digunakan jugalah. Diorang pun boleh capai 700-800 km juga daripada satu tangki bahan api, walaupun dengan bateri elektrik yang kecil. Boleh. Cuma yang ini dia ada pure EV mode, bermakna memang dia boleh jadi EV saja kalau kita tak nak guna enjin. Macam aku cakap lah, kereta ni ialah sebuah alat dan dia membuat semua benda dengan okey, dengan kadar yang okey. Family kau, they are not bothered with what you are driving. They have their necessity items dekat belakang. Seat tengah tu memang selesa, seat belakang sekali tu okey. Ruang boot tak cukup, boleh pasang tuli dekat atas. Now the question is, kawan kita dekat Proton pun akan lancarkan version plug-in hybrid mereka. So, beli yang Proton ataupun beli yang ini? Macam aku cakap, Chery ni ialah umpama Toyota untuk China. They go for volume. Chery ni ada dekat merata-rata dunia. Tak semualah, dekat US dia tak ada lah. Untuk Geely, daripada segi volume, dia memang tidak boleh challenge volume Chery. Now, volume ni sebenarnya penting untuk ekosistem otomotif yang matang. Maknanya, kalau jenama itu dia jual dengan volume yang sangat tinggi, kita akan ada dapat banyak option-option untuk aksesori, kita akan dapat banyak option-option untuk repair kereta ni luar daripada service center. Parts dia contohnya mungkin ada syarikat lain buat sebab volume kereta ni yang banyak. Tetapi dari pengalaman aku rasa jenama-jenama dari China, dia memang kena mematangkan lagi ekosistem otomotif mereka. Sebabnya macam aku bawa balik daripada Saudi hari tu, sana memang banyak pakai Chery. Komplain utama mereka ialah the car masa pakai memang tak ada masalah. Problem dia ialah bila dia orang accident, nak tunggu spare part body masuk lambat. So kita harap Chery Malaysia boleh settlekan bab-bab tu, sebabnya pada pendapat aku itu memang cukup penting, sebab itu will determine your second hand value. Whether you like it or not, second hand value ni tetap penting, sebab bila orang nak upgrade, dia tak naklah keluar duit terlampau banyak untuk cover lubang yang ada. So bila kita jual kereta ni, kita boleh up naik kereta yang lagi besar. Tigo 9 ke 10 ke 12 ke apa ke, aku tak tahulah. But itulah dia, Tigo 8. Ini ialah pendapat aku. Whether korang setuju ke tidak, terpulanglah. But to me, as a tool, this Tigo 8 plug-in hybrid, does it work very well. Assalamualaikum.